Kucing pun nak mengajar Mandarin sekarang ke? Miau. Apa khabar semua kawan-kawan? 大家好. Saya Mimi, cikgu Mandarin yang kesayangan korang. Dan saya Abang Am. Wei, Mimi. Kau biar betul. Kucing pun nak mengajar Mandarin sekarang ke? Amboi, jangan pandang rendah Mimi tahu. Mimi bukan setakat nak ajar bahasa. Mimi nak kita semua jadi geng. Satu Malaysia yang betul-betul faham satu sama lain. Tapi Mimi, aku dah cuba download apps belajar Mandarin. Yang banyak Mandarin tu dari China. Susahlah. Slang dia lain macam. Lepas dia ajar benda yang kita tak guna kat sini pun. Haha, itulah masalahnya. 文化不一样. Budaya yang tak sama. Apps tu ajar gaya Beijing. Kita kat sini ada gaya Malaysia. Betul juga. Kadang-kadang contoh ayat dia, saya ingin menunggang basikal ke sekolah. Kita kat Malaysia cakap, aku nak naik basikal pergi sekolah je kan? Okey, contoh. Kalau aku nak tegur jiran aku, Uncle Wong, takkan nak cakap, ni hao je. Boring lah ni hao. Cuba cakap, Uncle, 你吃了吗? Uncle, dah makan ke? Ni 吃了吗? Bunyi macam tak makan. Ya, 吃 itu makan. Le itu dah. Orang Cina kalau tanya pasal makan, maksudnya dia ambil berat. Itu 文化, budaya kita. Kalau dia jawab, 吃了, 吃了, maksudnya dia dah kenyang lah tu. Oh, baru aku faham. Bukan setakat hafal perkataan, tapi faham jiwa. Betul. Mimi nak satu hari nanti, Abang Am boleh pergi kedai Uncle Wong dan cakap, Uncle, 我要买这个. 我要买这个? Maksudnya? Saya nak beli yang ini. saya 要 nak 买 beli 这个 yang ini. Wah, 我要买这个. Senang gila. Lepas tu bolehlah minta 便宜一点, murah sikit. Amboi, bak minda murah laju Tapi itulah tujuannya. Bila kita boleh borak sikit-sikit, kawan Cina, kawan India, Malay, semua rasa rapat. 我们是一样的. Kita semua sama. Betul, Mimi. Kadang-kadang kita segan sebab takut salah sebut. Tak payah takut. 不用怕. Jangan takut. Salah sebut tu biasa. Yang penting kita cuba. Mimi nak kita semua faham hati budi masing-masing. Barulah kita 很和气 harmoni. Aku setuju. Bahasa ini sebenarnya jabatan untuk kita kawan dengan semua orang. Jadi, korang kat luar sana, jom kempara dengan Mimi. Kita belajar Mandarin yang style Malaysia. Okey semua? 下次见. Jumpa lagi lain kali. Bye-bye. Bye-bye.